dapat mempukuhkan kita punya bonding yang especially untuk hari ni lah. So saya harap berterusan sehinggalah bila-bila lah. Okay, nama saya Dr. Muhammad Aiman. Saya veterina daripada GANAS. Program team building ni sebab dia banyak aktiviti yang banyak membondingkan kita, saya dan juga staff-staff yang lain lah. Selain daripada aktiviti macam yang lasak semua tu, yang macam membina khemah semua tu pun dapat mempukuhkan kita punya relationship dan bonding lah sama kita. Dia beri impact kepada saya untuk cara saya bekerja dalam company inilah. Dalam banyak-banyak benda dia dapat macam memberi kita cara untuk kita mempercayai kepada kita punya colleague semua tu, dan juga untuk kita strategize dan membahagikan tugas semua tu lah. Saya suka yang banyak task tu lah sebab dia banyak aktiviti. Setiap task tu setiap kumpulan, setiap ahli tu dapat menunjuklah diorang punya specialty diorang dekat mana. So dengan itu kita dapat lebih kenal lah. Okay, so dia ni pandai dengan macam puzzles, yang ini pandai dengan benda yang more physical semua tu lah. Kita still dapat mempukuhkan kita punya bonding yang especially untuk hari ni lah. So saya harap berterusan sehinggalah bila-bila lah, antara hari yang berhenti ke semua tu ke, atau menghala ke tujuan lain. Saya bagi 9 sebab saya pernah ajar banyak team building waktu kat universiti dulu, sekolah dulu. Cuma bila dekat sini dia sangat unik lah dengan permainan-permainan semua tu. Dan at the same time sebab saya pun baru fasa awal untuk bekerja semua tu, so pun is something new untuk saya lah, dan dapat memberi impact yang sangat-sangat bagus.